Guys, PAS laku keras. Itulah istilah yang disebut oleh Isham Jalil dalam satu hantaran TikTok beliau. PAS ni laku keras sekarang ni ramai orang nak bersama dengan PAS. Dan saya nak kongsikan ulasan, analisis serta pandangan saya tentang kenapa PAS hari ini dilihat benar-benar laku keras dalam lanskap politik Malaysia, sehingga menjadi rebutan di antara UMNO dan juga Bersatu. Kita perlu jujur membaca situasi semasa beberapa peristiwa besar kebelakangan ini telah menggoncang keyakinan akar umbi Melayu. Antaranya keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Disember yang lepas yang menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak berhubung pengesahan titah addendum bagi menjalani tahanan di rumah atas alasan ia selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan ini dilihat oleh sebahagian penyokong dan juga pimpinan UMNO sebagai satu tamparan, malah dianggap sebagai bentuk pengkhianatan politik oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Keadaan menjadi semakin parah apabila Peguam Negara juga memfailkan permohonan semakan kehakiman kepada keputusan DNAA melibatkan Datuk Seri Zahid Ahmad Hamidi yang dilihat sebagai ancaman sebenar